Weh, laptop baru Laptop baru aku tu. Tengok jap. Weh, HP EliteBook X360 1040G5. Saiz 14 inci. Saiz yang just nice. Tak terlalu besar untuk mudah dibawa ke mana-mana dan tak terlalu kecil untuk produktiviti harian. Mereka bentuk bezel nipis. Memberi paparan lebih luas, lebih moden dan elegan. Binaan aluminium premium. Badan diperbuat daripada aluminium unibody yang nampak eksklusif, klasi dan tahan lasak. Bisnes laptop yang bergaya dan tidak membosankan macam ThinkPad atau Latitude. Skrin sentuh, touchscreen. Sesuai untuk mereka yang suka melakar atau terangan dokumen terus di skrin. Boleh lipat 360 darjah untuk jadi tablet dan sangat sesuai untuk melukis. Spesifikasi mantap. Intel Arc Core i5 8 Gen 1.70 GHz, 8GB RAM dan 256GB SSD. Ini antara spek tertinggi untuk model ini. Ringan. Berat hanya sekitar 1.35 kg. Sangat mudah dibawa dalam beg tanpa membebankan. Slim dan compact. Saiz fizikal 321 x 215 x 16.9 mm. Sangat sesuai untuk mereka yang selalu on the go. Keyboard senyap dan selesa. Pengalaman menaipnya sangat selesa dan hampir senyap. Sesuai untuk kerja panjang tanpa ganggu orang sekeliling. Touchpad besar. Memberi ruang kawalan yang luas dan responsif. Port lengkap. Gabungan port moden dan lama. USB-C, HDMI, USB-A, 3.5mm audio jack. Port lengkap untuk semua jenis sambungan. Best combo parts. Webcam 1080p untuk video call yang jelas dan profesional. Sistem audio Bang & Olufsen. Kualiti bunyi yang hebat, sesuai untuk meeting dan hiburan ringan. Ada fingerprint reader. Login cepat dan selamat.